paling teruk Melayu campur, ada kerajaan. Last sekali law ni jadi apa? Lepas tu pula kalau hang tengok ada satu VTT ada mangkak ni, dia boleh buat pula keluar kenyataan. Dia nak abang kata seolah-olah macam kita ni resis. Bila kita nak buat himpunan ni kita resis. Kalau hang tengok sendiri, kita nak berhimpun untuk apa? Kita nak berhimpun nak bagi tahu jangan hina orang Melayu. Macam bau-bau ni dalam akhbar, apa dah jadi dah dengan kenyataan yang diterbitkan oleh satu akhbar Cina apabila logo bulan bintang tu tak ada. Bulan bintang ni melambangkan raja-raja kita. Kita berhimpun untuk raja-raja. Kita nak penaik mereka. Sebab tu PAH salah satunya parti yang mempertahankan institusi raja tu sendiri. Jadi PAH menyeru pada ahli-ahli, turun pi. Turun, bukan kita buat huru-hara. Cuma kita nak cakap oi celaka. Kalau tak suka dengan raja kami, hang keluar Dan kita juga menafikan bahawasanya kita ni resis. Ada di kalangan Cina, ada di kalangan India dan bangsa-bangsa lain yang masih patuh dengan raja. Ada. Tapi mai satu mangkak ni dia boleh buat VTT, masa lawan Jepun ramai Cina mati. Masa lawan dengan British ramai Cina mati. Apa kena-mengena. Melayu pun ramai mati. Melayu lawan dengan Siam lama dah. Orang Cina lawan dengan Siam ke? Kan? Kalau hang nak kira cara lawan, kita lawan 500 tahun dah. Mereka main zaman British, zaman Jepun. Tu pun kita tak pernah duk fikir. Dan kita pun bagi anugerah juga kat mereka. Mereka pun penaikkan negara. Tak ada masalah apa. Tapi ni dia panggil naratif daripada pok-pok ni. Mereka sanggup join maruah bangsa kita. Buat VTT semata-mata untuk nak bagi tahu kata bangsa Melayu ni bangsa resis. Habis yang baru-baru ni duk pinat bendera Cina, duk pergi buang logo bulan bintang. Tu untuk apa? Terbalikkan bendera. Weh, ni negara tau. Kalau bangsa lain tak mau bangun, kita Melayu bangun tak apa. Tak ada masalah. Jadi sebab itulah himpunan ni kita tak mau jadi macam Melayu campur. Kita tak mau jadi macam Melayu petani. Kita tak mau jadi macam Melayu Singapura. Hak paling teruk Melayu campur, ada kerajaan. Last sekali law ni jadi apa? Duduk tepi sungai pun. Duduk jadi bahan halau pi halau mai. Mereka nak buat pembangunan kat sungai ni, mereka halau Melayu campur tu pi duduk talin. Puak ni kayuhlah perahu. Tapi mereka ada negara tak? Mereka ada duduk di negara yang duduk dalam ni. Terbela tak? Tak. Nak jadi macam Melayu petani. Hari raya sambutlah dengan sajak berkeris bersamping. Tapi boleh buat apa? Cukup time hang kena api undi naik nama, hitam ke merah ke hang. Kalau naik nama merah ke, hang akan jadi tentera Thailand. Kerahan 2 tahun. Kalau nama hang naik hitam, tak jadi. Di Melayu Singapura, hang suruh depan pantun tengok, pantun tak erti. Bukan tekat Melayu Singapura, Melayu kita pun sama Dan Melayu kita pun, apa yang sama dengan Singapura apa semua ni? Hang bagi tengok tulisan kita, mereka tak erti baca. Mereka tak erti baca. Tambah Melayu berdaulat, baju yang kita buat tu kan. Himpunan Melayu berdaulat. Mereka kata tu tulisan Quran duk pitak di baju buat apa? Kata bodoh betara tu no. Lepas bila kita nak sedang? Bila kita nak sedang? Masa ni. Sebab itulah kita syorkan ketua-ketua kawasan, ketua-ketua muda kawasan, ketua pemuda PAH sendiri keluar ke arahan, suruh pemuda turun. Bangkit balik. Sebab apa? Melayu adalah seiring dengan agama. Dan Melayu terkenal dengan orang di luar sana bahawasanya Melayu itu bila Islam, Islam itu adalah Melayu. Kekalkan yang tu. Kita nak kekalkan yang tu. Dan raja-raja yang ada ni adalah raja-raja yang berdaulat. Yang mana raja-raja apa sekarang kita dah nampak mereka dah mula membentangkan keberanian mereka tu. Betul?
Sultan Perak, Sultan Kedah, Sultan Selangor, apa semua pakat bunyi. Tuanku Sultan Pahang pun dah mula bunyi. Jadi kita ni yang pemuda ni, go lah. Pasal ni lah kita bersama menjaga pagar dan juga payung kuning tu sendiri. Penting bagi kita mendaulatkan negara kita. Faham tu?